Guys, Assalamualaikum. Bersama saya di Cendawan Petak. Hari ni kita nak buat challenge untuk budak dekat office. Jadi kita nak buat challenge diorang. Kita nak suruh diorang gambarkan lukis dalam masa 20 saat. Tapi jangan pasal nature, tapi pasal gambaran diri, hobi apa. Okay, dan diorang akan cerita apa yang diorang gambarkan itu. Jom, let's go. Tak ada jom. Saya dah jumpa orang untuk kita buat challenge tu. Hai, Assalamualaikum. Okay, kita orang nak buat challenge kepada korang. Kita nak suruh korang gambarkan dalam masa 20 saat. Tak kisah pasal apa, tapi jangan pasal natural. Okay, gunung, daun, apa semua, tapi pasal natural. Okay, kita akan gambarkan apa je, tapi kecuali nature. Okay, kau diberi satu cabaran, iaitu kena melukis, menggambarkan apa-apa saja kecuali bukit, gunung, matahari, pemandangan itu dalam masa 20 saat. Bermula daripada Sabah sekarang. Cerita 5, 4, 3, 2, 1. Tene. Cuba teka. Okey, boleh angkat dan tunjuk kepada kamera dan ceritakan apa yang kau gambar. Okey, yang saya gambarkan adalah sekarang buku. Sebab saya suka baca buku. Itu je. Kita nak cari orang next. Jom, let's go. Fizi, kita dah buat challenge. Okey, gambarkan apa saja yang kau nak, tapi kecuali yang saya bagi tahu tadi. Bermula sekarang. Tak kisah apa-apa. Tak kisah. Dia dah kerjaya dia. Dah. 5, 4. Ui, tak sampai 20 saat. Okey, kita tanya dia. Okey. Boleh Fizi ceritakan apa yang ni saya punya teman terbaik saya kat rumah. Saya dah seminggu tak jumpa dia ni. Terus sekarang saya rindu lah dengan dia. Saya punya ni lah PC kat rumah. PC. Dia adalah streamer, geng. Kita tahu dia adalah streamer. Okey, jom. Kita jumpa seorang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita orang ada satu cabaran. Anda diberi masa 20 saat dan untuk melukis atau menggambarkan apa-apa saja kecuali pemandangan nature, bukit bukau, matahari, pemandangan semua tak boleh. Okey. Okey, bermula dari duduk. Okey, bermula dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Gini ke waktu kecil-kecil dia ada ekor kat bawah. Okey, bye-bye. Apa ni? Kita orang bagi cabaran dekat dia. Dia menganjing kita. Tapi tak apa. Okey, sampai di situ saja cabaran. Sebab kita ada 3 orang saja. Nanti kita orang, oh, cameraman nak lagi. Okey, kita cari lagi. Jom cameraman ikut. Kita cari orang lagi. Tak angkat Okey, kita dah jumpa 2 sahabat baik kita. Dia tidur. Okey, nampak sangat dia dah buat kerja masa kat tidur. Okey, dia nak bangun. Okey. Salah. Okey. Jangan lukis tu. Gambarkan apa saja. Okey. Dalam masa 20 saat. Okey. Bermula daripada sekarang. Dia nampak dia tengah lukis. Kita tengok. Tak jadi konten ni. Nampak. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Tenek. Okey. Anda boleh tunjuk ke kameraman apa yang anda lukis dan ceritakan apa. Ini adalah denaga, tapi denaga tak ada sayap. Kenapa awak lukis naga? Sebab saya suka haiwan. Okey. Itu saja. Okey. Saya suka haiwan yang mengarut. Okey, nampak sangat orangnya dia pelik. Okey, kita jumpa seorang lagi. Tempat sempit siapa habis. Okey. Aloy, lo nak khap lo nak khai le. Aloy, lo nak khap lo nak khai le. Aloy. Okey, dia beri masa 20 saat. 7 5, 4, 3, 2, 1. Tenek. Cik. Sila tunjuk kepada kamera apa yang awak lukis dan ceritakan.
Ini adalah sebuah kereta zaman dulu tu. Zaman dulu tu. Tak tahu, saya itu je saya fikir tu. Ya, apa itu je kita punya konten hari ni adalah cabaran apa lukis 20 saat saja deh. Jadi sampai situ saja kami, dan saksikan kami di Cendawan Peta.